kita telah sampai ke bahagian akhir siri kedaulatan kita. Selepas belajar tentang sistem dan undang-undang, video kali ini akan menyentuh tentang jati diri dan tanggungjawab kita sebagai pewaris kemerdekaan. Negara yang berdaulat perlukan identiti. Kita ada lambang kebangsaan yang menjadi simbol perpaduan. Yang pertama, jata negara. Jata negara membawa kepada nilai kedaulatan dan maruah negara kita. Yang kedua, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan berfungsi untuk menyatukan suara dan semangat cinta akan negara. Yang ketiga, bunga kebangsaan. Bunga kebangsaan merupakan simbol kemegahan dan keharmonian rakyat. Lambang-lambang ini bukan sekadar hiasan, tapi menuntut penghormatan penuh daripada kita semua. Sebagai rakyat, kita diberikan hak asasi seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Namun, hak ini datang bersama tanggungjawab. Kita wajib mematuhi perlembagaan dan bertanggungjawab memastikan kelangsungan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajipan inilah yang mengekalkan kemakmuran. Ingatlah formula ini. Undang-undang, lambang negara, tanggungjawab rakyat menghasilkan kedaulatan negara yang kekal makmur. Generasi kita perlu meneladani semangat jiwa merdeka terdahulu untuk terus menikmati kedaulatan ini. Gunakan hak anda dengan bijaksana demi perpaduan. Kedaulatan di tangan kita. Terus gemilang Malaysia. Terima kasih kerana menonton siri ini.